ni lah. Kita dengan Big Boss PU kita. Okey lah? Okey lah. Macam mana boleh plan nak on hari ni? Cuti kan? Oh, cuti lah. Sebenarnya cuti lah. Jalan juga. Ini standard HLY. Cising yang setting. Tak gila. Oh. Tengok sepakat lu penting. Ya Allah, kilat lagi ni. Ya Allah. 23. Ya Allah. Aku cising kan. Kita nombor plate 2 angka. Bangsawan. Ni nombor plate ringan lah. Bangsawan tak boleh ikut. Tak boleh ni. Ini tak boleh follow ni semua ni. Okey. Ha? 46 lah. 46. Ringan weh, ringan. Macam mana je? Mana je? Fight lah. Macam mana je? Motor baru lagi tu? Motor baru? Hei. Bergerak. Tak, kau kalau pergi ikut ni pun boleh juga. Kita je lah. Kau ya? Ngambil. Itu je. Dia 12 minit dulu. Rek kali ni ke mana? Rojak Soto. Kau pernah pergi tak? Tak pernah. Mantap guys. Okay, so kita dalam situasi menunggu seorang lagi. Then kita akan hala Rojak Soto Melaka. Dia macam kedai yang hijau, Rojak Soto hijau. Ingat tak jadi. So mantap. Okay, tengok video. Dia kata bagi. Alright guys, so kita dah sampai Seremban. Kita isi minyak dulu kat Seremban. Rik, macam ni situasi jalan okey tak? Jalan teruk. Jalan teruk ah. Mesti anak aju. Macam mana ni? Tak boleh lah, tak boleh layan lah. Balik. Boleh lah? Sekarang kita kena layan. Lama sangat tak jalan kan. Ya ke je? You suka? Dah saya suruh aku ram. Sikit rezeki. Dah nanti jangan teruk ni. Apa guna sekubat? Kau tak kan? Tak payah tu. Santai. Baik. Kita sabar. Santai je, kita santai. Ha? Tak boleh? Mantap disuruh. Masih nak bersih tadi. Isi minyak lagi lah. Minyak tak lah, kurang pun okey je tapi santai. Mantap. Lawa Rim. Cepi mahal sangat ni, tak boleh follow. Ayo let's go. Mana? Isi minyak? Toilet. Otak saya. Ini keras ni, paling keras. Hai, memang keras ni. Lu memang kena fighter berada. Tak. Main licin. Hei, ini kain mahal ni. Ada bunga. Tak sampai nak tukar. Gatal gila. Tukarlah. Tayar ke? Ini tayar seketnya ni. Dia tak nak bawa rezek ke? Tak nak? Bawa rezek rugi. Tak rugi. Tak nak. Tak ada geng. Dia tak ada geng. Kau ada rezek ke? Tak ada saingan kan. Tak ada saingan. Bi, ngantuk ni. Ngantuk apa benda ni? Ngantuk. Aduh, ngantuk pula. Tu sana ni. Oi, ni fighter. Okey lah. Okey. Aduh, sanggup pula. Kita tinggal Ubay. Oh. Tahu toilet tu. Panas.
sampai dulu tadi. Dia sampai dulu. Kau jumpa dia tadi? Aku dengan dia. Dah. Kau tu kau dah turun. Dia tak ada ni memang tak ada. Tak senyap dia senyap. Oh iya ke? Dia dekat dengan aku. Tapi dia tak keluar lagi kan? Belum kan? Yang lagi dia, aku motor standard ni jalan dulu lah. Kita tunggu dia siapa kat sini? So kita tolong orang tak? Tengok. Betul masuk ni. Boleh? Ngam? Boleh. Oh, right. Okey. Aduh. Selamat. Okey, Dik. Masih ni. Okay, alright. Alright, hati-hati ya. Selesai. Kita orang nak pergi Melaka. Oh, ya ke? Boleh aja sekali ni, jalan jam. Okay, jom. Alright guys, so kita dah sampai Simpang 4. Macam mana dudukan kali ni? Santai. Kena layan je. Layan dah? Kena layan. Ya, Dan okey Dan. Apa Dan? Racing. Ada bukti Dan, ada bukti. Racing. Saya tanya lu, motor standard ke modi? Tak, motor standard modi. Tu nak tahu tu. Oh, Standard. jarang. Standard ni macam bawah standard ni susah nak cari kawan. HLY 58. Betul. Kawan nak tipu. Tapi kena sumpahan. Dia tengok sporem dah seram dah goyang. Kenapa tadi kita buka? Ada mu ada masalahnya. Aku pun sampai. Kau dah sampai seorang? Polis biar. Oi. Kau ada tadi? Ke balik tadi dari sini. Mantap. Kau ada. Aku dah lagi. Ni lah. Dia nampak ayam aku dah. Okay, seorang member motor out sikit. Bomen dah datang, tak apa? Bomen tak apa. Bomen dah datang. Relax. Ji, okey je. Dia macam fighter ni. Fighter. Dia tak kau macam mana? Kau cerita. Mula macam mana motor kat tepi. Kau berhenti. Kau berhenti lah nak tolak dia. Betul. Dia grup mana? Dia dengan grup kita, grup lain tu. Udah luar. Gegor ni. Hari ni cuaca mendung. Dia macam mendung ah. Mantap ada. Ada budak badak ni. Ada budak badak. Ada budak-budak belang ah. Budak belang lawan. Ada lawan. Ini Suzuki tengok ah, dah ada cap Suzuki. Ya. Okay Haji. Hari ni kau kira king ah. Alamak, fighter. Biasa aja. Fighter berhabis. Boleh je ni. Okay guys, so tak apalah. Dan aku nak kita jalan lah dulu. Baru je dah. Tapi malam siut, malam tak nampak. Dia beli apa? Beli motor ke apa macam ni? Beli motor ke apa? Sangat. Kau kata tak Fighter terus. Okay, so kita hantar motor yang Ya, jangan mau santai dulu, santai. Okay, boleh. Ni kau tolak rumah siapa? Gambar seru tak? Tak apa, nanti kat kampung boleh settle. Tak apa, tenang-tenang ya. Tak, motornya sebab apa? Ngakak tiba-tiba mati. Buff kot? Spring buff. Macam mana? Jebol. Jebol. Tak jebol lah, tadi boleh macam start macam ada lagi kan? Kompres tak ada lah. Dah buffnya jatuh ke bawah kot. Jebol lah, memang Jebol lah. Kau fighter sesurat. Tengok motor kau apa masalah je. Korang lah tak tunggu aku. Tengok. Korang terus gerak ke Lah, tau. kau lambat gila, kita orang dah tunggu. Lama kita orang tunggu. Dekat arena tu kan. Aku sampai ni. Acong cakap. Acong naik apa? Ni. Oh, dia naik kereta ni kau ni. Acong cakap. Acong sebelah, pam sebelah. Aku sampai kat pam kan. Budak-budak dah gerak tu. Lah. Kau dah sampai. Habis kau isi minyak. Ayam gila babi. Isilah minyak. Tengok motor kau apa rosak eh. Abang dekat Elite tadi baru perasan ada orang tegur. La Kau punya ilaha Allah. channel adjuster hilang sebelah. Dia cakap macam mana? Kau tak laju lah tengah top kan tu. Kau tengah lock kan? Nak cakap korang. Betul cakap apa? Tit. Bro. Apa benda tak cakap tak dengar dia belakang ah. Kau tahu lah? Apa dia ni belah kanan. La ilah babi tercapur. Aduh, nasib baik tak ada apa-apa. Sebab rantai tak lari. Ni pun goyang tadi, dah ketah. Tak ada aku yang mana tak dah ketat kerana. Ya, yakin sikit lah. Ni okeylah ada sebelah. Yang penting hadir je. Aku tanya, mana Amir? Tak tahu ada lambat tak jadi kot. Tadi macam setting motor. Aku dah cakap aku bawa motor kejap. Korang tak tunggu aku. Tak, aku dah tanya. Cik, kau macam mana cik? Datuk kecil kata, tak apa lah, kau korang gerak luar, aku nak tolong Mukim lah. Datuk kata, ni Amir macam mana? Amir tadi macam tak jadi, tapi dia pergi dia jadi pula. Tak tahu lah. Aku gerak terus Shell.
Barang jadi. Mantap barang jadi. Ni boleh beli tak nombornya? Ha? Nombor boleh beli. Barang siap. Barang siap. Tengok. Kuden dengan aku Den. Muncak panjang sia. Bang, macam mana boleh dapat bang? Kontak lah, idola. Memang idola lah. Kita tolong kawan. Mantap. Ni kat mana-mana tak ragu-ragu lah. Ada backup lah. Ada motor satu tu bagi lalat je. Mantap. Dia guna apa? App lah? Guna app ni. Kau kena belajar ni. Ni memang itulah. Ni penyelamat kita ni. Penyelamat kita. Selalu motor popular kan. Ya. Kita pengalaman tu lebih. Mantap gila. Ini yang kita mahu. Buka jalan. Aku follow dia ni. Chip lah. Memang chip. Dia dah chip. Memang chip. Memang mantap gila. Kali ni punya memang dah tak payah tolak. Masuk. Sampai lagi. Mantap. Alright, so kita nak gerak ke lokasi Rojak Sotong. Okay, so kali ni kita naik double dengan Dan. So nanti Lalamu ni pergi hantar settle. Right, so kita dah sampai. So masing-masing semua dah santai. Gambar dah sampai. Arif. Kenapa Arif ni? Dia isi minyak Arif. Ya. Nama sana? Belakang. Orang ni dia. Arif ah. LC jauh. Okey dah. Kontak-kontak lah. Langkah apa tadi? Langkah berapa? Ha? Ada tadi aku nak potong kereta. Ulas sikit. Boom. Ada kecil. Depan dia. Peluk dengan peluk aku. Tak peluk. Well. Alright, so kita order nasi goreng jumbo lah apa lah kat sini kan. Banyak. Okay. So, warung hijau Rojak Sotong. Jalan satu bulan tu. Jalan ni tu ada komunitas ni yang dikobekan. Padu. Macam mana? Lemak bakar on lah. On. Ya. Udah cakap lemak bakar cakap. Apa dia punya masalah ni? Tapi sedap pasal bila rasa kan. Wah, lembut, juicy, sedap. Saya lemak dah banyak. Ada yang lemak. Aduh, nanti yang tak patut dia turun bawah clear. Lalu kat sini yang sedap ya. Ya Allah. Ini mantap. Ini gunting. Okey ya. Mantap. Guntingnya dia, guntingnya ada. Ambil guntingnya. Mantap. Kentang tak ada guys, kentang tak ada lah guys. Kentang habis pula. Apa kita order kentang rebus, lemak bakar. Kentang rebus ah. Ini orang yang masuk dalam dapur kan. Dia punya udang lain macam tu. Ini udang basic-basic je. Ini siap goreng tepung ni. Macam kedai mek Masuk dalam dia. Mantap. Woi, ni boleh tahan. Keluar. Mantap. Yeah. Air. Macam Rip? Kau kira makan apa ni? Rojak? Rojak apa ni? Dia sotong. Ada sotongnya? Ya. Macam mana sotong? Oh, ini sotong ah? Dah sotong. Dah tu macam kat sini. Macam ini? Mantap kalau buat makan mantap. Okey, Bi. Tahu ikan, Bi. Tong sampah. Roro. Balik nak ni lain. Ni kau nak roro tu doni bundit. Habis nasinya keras. Nampak macam banyak tadi. Yakin beli sangat. Kau tak dihabis kan sayang. Ui. Sana tu yang function habis. Makan borong. Karena makannya borong.
Mantap. Mantap, boleh datang. Tak cukup dulu, sikit tu. Habis, manap. Itu boleh tadi tak makan. Ada bandar je. Nah, tengah hari tadi makan rojak lah dekat kedai Karim. Sikit je Hei, marem. Marem ah? Tak cukup ah. Tak cukup? Amboi. Banjir. Oi. So kita makan lemak bakar. Mantap dah mantap. Dekat kedai warung hijau rojak sotong satu tiap. Memang mantap. Tadi nak makan je. Ron, you nak makan dulu Ron? Habis. Oh, dia nak makan lagi ya? Jangan. Ayam. Ini. Support lah kawan-kawan. Support lah kawan-kawan. Lebih kalau makan makanan. Sampai motornya. Tadi kan hutang tu. Ron. Aku tak biasa pula Ron. Banyak tu kenyang. Beli lagi sedap. Makan ni. Banyak tu makan biru tadi. Ya, apa? Ebi. Makan ni. Dia dah kata nak makan. Dia kata lu ada bodoh ni. Dia ngangan. Makan dah. Ni Ebi nak. Ebi nak. Order bungkus satu ni. Satu dengan rojak. Rojak. Bi, tempat Bi. Bi malu. Ebi malu. Tempat Bi. Kata Bi. Mantap. Oh, ni lemak bungkus. Okay, lemak bungkus sampai. Tadi Yang baru, ambil yang baru. Alright. Alhamdulillah guys, memang sedap dia punya lemak. Hari nanti minum lemak kan. Diorang semua makan sotong lah, udang kan. Kita makan ini. So kita bungkus ini. Satu rojak sotong, satu lagi lemak bakar. Ini mantap. Sedap. Alright, so kita dah selesai membuang semua. Lagi kita akan bergerak pulang. Mantap gila. Oi, ngantuk ah? Ngantuk tak boleh tu. Penuh sangat tak boleh. Oi, macam mana ni? Aduh. Tidur kata tidur. Tidur lain lah. Oi, tidur ke flight? Dan okey dah. Balik kena mengucap sikit. Mengucap banyak sikit lah. InsyaAllah aku buat baik je. Balik kamera belakang. Okey. Dia sini lah. Dia tengok. Kira leher kau mahal lah. Sebab kalau motor orang yang bawa atas ni helmetnya atas tu ada kamera. Jadi nak untuk parking macam mana. Rip, aku rasa kita kena ada kamera Rip. Ada kamera ni. Okey ada lah. Dah, belum lagi lah. Belum ambil malam ni. Dia tak dah. Dia ambil malam. Dia tadi cakap malam orang tu. Habis dah esok kau malam ni. Model Baik dah tu. Baris. Rezeki aku beli kamera mau berapa? RM1,000 lebih RM2,000. Kamera radio bagus memang tak ada. iPhone lah. Huawei je lah. Kena kecam lah dengan Aslam. Aduh. So, let's go. Okay, bye. Okay, bye. Okey, mesti okey. Jangan gerak sangat, bye. Sporting. Sporting eh? Okay, Kak. Terima kasih, Kak.